Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salli ala sayyidina Muhammad. Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqil haqqil hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdaril azim. Bismillah. Dalam hal ini Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pernah berkata, wala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin arda haliman hina wa khahu yuqasul mar'u bil mar'i idza mal mar'u ma sya'u walisyai'i 'ala syai' walisyai'i 'ala syai'i maqayisu wa ashbahu walil qalbi 'alal qalbi dalilun hina yalqahu. Artinya, dan jangan engkau bersahabat dengan orang yang bodoh, orang yang jahil. Jauhi akan dia akan orang yang jahil, orang yang bodoh itu. Jauhi akan dia. Berapa banyak orang yang jahil yang telah membinasakan orang yang alim ketika ia bersahabat dengannya. Seorang itu akan dinilai mengikut tingkatan sahabat yang ia berjalan dengannya. Karena bagi segala sesuatu itu ada ukuran dan keserupaan. Maka begitulah halnya hati yang menyerupai hati yang lain. Ia akan menunjukkan hubungan ketika adanya pertemuan persahabatan. Kata Sayyidina Ali, dan jangan engkau bersahabat dengan orang yang bodoh, orang yang jahil. Orang jahil ni orang tak kenal Allah dalam ilmu hakikat. Orang jahil ni orang tak kenal Allah. Kalau dalam ilmu syariat, orang jahil ni orang yang tak belajar agama, tak tahu ilmu fardu ain. Okey, tak erti, tak faham agama, maksudnya tak erti. Tapi kalau ilmu hakikat, orang yang belajar fiqh atau tasawuf pun boleh disebut jahil lagi kalau tak terbuka kesedaran hati dia untuk makrifat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengenai Allah. Contoh, orang kata kat dia banyaknya ilmu orang mengaji, fiqh habis, tauhid habis, tasawuf habis, dia berasa ilmu tu dia usaha sendiri, dia reti sendiri, dia usaha atas dia faham. Tak berasa pun Allah bagi, tak berasa pun diri tak ada apa, Allah yang punya. Maka orang ni jahil di sisi ahli hakikat. Di sisi syariat zahir manusia pandang alim lah. Okey, tapi ahli hakikat dikira jahil sebab apa? Dia tak sedar, tak ada kesedaran, tak ada perasaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak mengenai, maksudnya. Maka tak mengenai Allah itu jahil yang sebenar. Itu jahil sebenar, ia tidak mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab utama dia tak kenal Allah sebab terhijab dengan diri sendiri. Itu yang problem dia. Terhijab dengan diri inilah yang ditakuti oleh para salihin, para awliya. Terhijab dengan diri maksudnya diri kita sendiri penghalang untuk mengenal Allah, bukan orang, bukan bumi, langit, kereta, motor, dianggap tak, diri sendiri. Bahkan punca yang lain menjadi hijab dengan Allah adalah punca diri sendiri. Maksudnya segala punca terhijab kita dengan Allah adalah diri sendiri. Punca nak terbuka hijab dengan Allah adalah diri sendiri. Itu semua diri kita. Okay, ya? Allah senang. Sebab tu zikir la ilaha illallah ni zikir untuk ahli bidayah dia panggil. La ilaha illallah zikir ahli bidayah. Orang yang mula-mula nak masuk jalan, nak mengenai Allah, dekat diri Allah, zikir la ilaha illallah banyak-banyak.
Dan ini disebut zikir qalbu, zikir qalbi dia. Untuk memecahkan hijab yang ada di hati, pandangan pada diri sendiri itu nak dipecahkan kepada memandang hakikat segala-galanya adalah perbuatan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuasaan, perbuatan, kurniaan. Okey ya. Itu la ilaha illallah. La ilaha illallah tu nak menyatakan tidak ada yang nyata melainkan yang nyata adalah Allah. Macam tu. Itu la ilaha illallah. Okey ya. Nak menyatakan yang nyata. Apa yang nyata? Yang nyata Allah. Yang lain tak nyata. Yang lain dipanggil majas. Dipanggil kiasan atau bayangan. Bayang tu dia macam tu ya. Hakikat tu diri pembayang tu. Betul. Jadi insya-Allah maka Allah, itulah la ilaha illallah bagi ahli bidayah, orang yang mula-mula nak berjalan pada Allah, dia kena banyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang sebenar-benar wujud yang kita pandang dan rasa di hati kita melainkan Allah. Itu wujud yang hakiki, wujud yang zati. Wujud yang sebenar-benar wujud. Yang lain kita tak sebenar-benar wujud. Okey ya. Kalau bahasa dia, kita bukan Tuhan tapi tak lain dari Tuhan. Kita ada tapi taklah ada dengan sendiri. Ada dengan Tuhan. Maksudnya Tuhan yang mengadakan. Itulah. Itulah la ilaha illallah, nak menyatakan yang sebenar-benar nyata, tidak ada yang sebenarnya nyata melainkan Allah. Kita tengok hujan, nyata hujan ke nyata Allah? Kalau nyata hujan, belum la ilaha illallah di segi hakikat lah. Ya. Tapi kalau tengok hujan, berasa Tuhan turunkan hujan tu, kuasa dia, ciptaan dia, itulah nyata la ilaha illallah. Okey ya. Nak bagi nyata tu macam mana? Kena pecahkan diri dulu. Kena leburkan diri dulu. Maksud leburkan diri, maksud leburkan pandangan dan ingatan pada diri kepada pandangan dan ingatan pada yang menjadikan diri itu Allah. Itu. Lebur. Tak hebat hang ni. Lebur tak ada. Terus hati dia Allah. Itu la ilaha illallah. Hakikat ni hakikat. Hak syariat, hak zahir ataupun yang permulaan sebut di lidah tu dikira la ilaha illallah dah. Tapi yang kita nak la ilaha illallah dah kefahaman dan perasaan roh, baru dia hidup. Okey ya, macam tu. Orang kata ya kuat hang ni. Ush, hang ni bagus, soleh, ibadah banyak. Ngaji rajin, alim. Hati dia Allah. Ya. Tu ada rahsia tu, pasal apa dia tarik dulu Allah. Ada rahsia, tapi tak boleh. Tu ni adalah yang tu tengah malam boleh ada 3 orang. Okey tak apa. Jadi insya-Allah jadi macam itulah. Lebur diri mereka. Itulah panggil lebur, itulah panggil dia panggil pecah. Nak pecahkan tu dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La mawjud illallah, la ma'bud bihaqqin illallah, la maqsud illallah, la mawjud illallah. Tu dia macam la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la mawjuda illallah, la mashhuda illallah. 4 ringkat. 4 nah. Mula-mula dia pergi kepada la ma'buda illallah. Tiada sebenar-benar disembah melainkan Allah. Maksud Allah ya kena kalau kita sembah. Hal lain tak kena, tak betul, salah, tak patut. Tak. Kenapa? Yang lain makhluk. Yang disembah itu pencipta makhluk, bukan makhluk. Maka la ma'bud bihaqqin, tidak ada yang sebenar disembah melainkan Allah saja. Hal lain kalau sembah tak kena. Pergi sana, main sana. Fatimah, deh, sana. Belakang. Lepas tu bila dia sampai ke situ, dia pergi kepada la maqsuda ilallah. Bila dia nampak yang lain bukan tujuan ibadah, atau yang lain bukanlah untuk beribadah, bersujud, jadi hamba pada mereka, lain tak ada. Sebenarnya ada pencipta satu esa dia,
barulah maksud aku hanya Allah, la maqsuda illallah, tiada maksudku, tujuanku melainkan Allah. Ya. Kemudian dia fana, dia masuk pada la mawjuda illallah, tiada yang benar-benar wujud melainkan Allah. Dia nampak yang wujud itu Allah. Okey ya. Kemudian barulah dia pergi pada la masyhuda illallah, tiada yang sedang benar aku yang disaksikan dengan mata hati ni melainkan Allah. Fa inna ma tuwallu fatamma wajhullah, itu maqam musyahadah. Okey ya. Okey. Tak apalah. Wala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu, dan jangan engkau bersat dengan orang yang bodoh. Orang tak kenal Allah, semua angkat diri, aku, semua aku, tak payahlah. Lagi kita rosak. Aku orang tu, orang tu tak puas hati aku pun tak puas hati kat dia. Dia ingat dia bagus sangat dah, aku ni tak dia tu. Kita nak orang yang apa-apa pun dia kembali pada Allah. Orang kata macam mana kita nak buat apa ni, sapu terus ya, tak payahlah, dia hamba Allah juga. Kalau buat kat anak kita tu macam mana kita nak buat kat orang, dia ada ayah, dia ada mak. Kita ikut dah nak pukul orang apa semua. Kau dengan orang tu sebab dia kenal Allah. Dia kata kalau kita buat dia hari ni, nanti Allah boleh buat kita dahsyat lagi. Tak payahlah. Kita ni kena pandang orang kesian, sayang. Tu umat Nabi tu. Nampak? Orang macam ni kita akan, dia alim tu, alim. Ini adilnya Allah ni. Alim ni bukan hanya Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada orang yang mengaji habis kitab ni. Ada orang dia mengaji kitab dia tak boleh pi. Adakah dia tak boleh jadi orang alim? Tak. Yang dia alim ni, kalau ikutkan alim yang dipanggil yang atas, dia panggil apa, kebiasaan, alim ni orang yang menguasai ilmu-ilmu kitab, ilmu-ilmu agama ni, tak alim. Dia memahami, dia faqih, mengajak ke orang lagi, tak alim. Tapi kita ngaji tak faham, ngajak orang lagi lah. Tapi dalam duk ngaji-ngaji ni kita tak tahu satu ya, aku tak ada apa, semua Allah, aku makan Allah lagi, aku ibadat Allah taufik hidayah kat aku, apa pun kurniaan Allah, semua datang kebaikan daripada Allah. Hak Allah buat semua baik elok. Alim tu. Alim. Okey ya. Dia macam tu. Jadi maksudnya Allah SWT Muhammad, ada orang dia tak boleh menguasai dari segi kitab, tapi dia boleh menguasai dari segi ilmu hati. Dia mengenai cara rasa. Dia tahu, dia sedar diri dia, dan dia tahu siapa Tuhan dia. Alim lah tu. Sebab hakikatnya yang tak mengenai Allah itu jahil, yang mengenai Allah itulah alim. Okey ya. Atau lagi tak ngaji apa langsung agama, apa tu Allah pun tak kenal, lagi-lagilah itu jahil lah. Okey. Jauhi akan dia, jauhi orang jahil, kata Sayyidina Ali, jauhi akan dia. Jauhi dia, hati-hati dengan dia. Sebab takut orang yang jahil ini dia membawa kita kepada kejahilan. Okey ya. Kita ni duk elok-elok macam ni, dia ajak benda tak elok, dia bawa kita pergi kat lain. Okey ya. Kita nak duduk dengan orang alim. Siapa orang alim, apa pun dia bawa kita kat Allah, dia tak bawa kat lain. Bicara dia bicara Allah, bicara dia bicara Rasulullah, itu saja. Macam kita duduk ngaji dengan guru kita, pengalaman duduk ngaji dengan guru kita, semua bicara tentang Tuhan. Apa pun semua dia bawa Tuhan. Tak ada langsung mengangkat diri, tak ada langsung mengangkat kumpulan sendiri, tak ada langsung nak menghina orang lain, hak orang ni, tak ada. Semua Allah. Itu orang alim hak sebenar. Tapi kalau semua diri, semua aku, semua aku, itu tak. Okey ya. Macam kita nak cari murabbi. Siapa dia murabbi? Murabbi orang mendidik, mengasuh. Benda apa dia asuh tu? Tu kena tahu. Murabbi ni orang yang mengasuh, iaitu membetulkan fikiran kita, i'tiqad kita, pegangan kita dan hati kita. Hanya dengan satu maksud, satu tujuan dia letak kita, Allah saja, yang lain tak ada apa. Itu murabbi. Okey ya. Murabbi itu guru yang dia boleh tukar fikiran kita, itu murabbi. Boleh tukar hati kita. Okey ya. Tukar benda apa? Tukar daripada
Kita ni duk puasa, kita duk buat, dia kata Allah yang buat, Allah yang bagi. Itu murabbi. Daripada kita ni duk puasa kata aku ni ada ilmu, aku ni ada kehebatan, aku ada kepandaian. Tak, dia bimbing kita, tukar lagi kita, tak. Kita tak ada apa. Hakikat Allah tu. Okey, malulah pada Allah. Tu, pegang tu kita ni kena malulah. Allah bagi ilmu dia, Allah bagi izin kat kita macam-macam kelebihan, lepas tu kita cari selain Allah. Malulah kat Allah. Dia bagi tu untuk dia, bukan untuk yang lain. Aku ciptakanmu untukku. Kenapa engkau pergi menyembah dan juga besarkan yang lain? Itu baiknya Allah ni, dia buat semua alam makhluk ni untuk kita. Lepas tu kita untuk siapa? Kita untuk Allah. Aku tahu dia bagi semua ni untuk kita ingat, kita jadi hamba dan kita cintai dia. Tapi kita dapat kelebihan, kita nak orang kat kita, orang puji kita, pengikut ramai. Itu kita kena malu. Maka peranan murabbi, insya-Allah mengubah fikiran. Mengubah fikiran. Supaya kita berfikir apa pun sedar, tahu, reti, semua itu ada kaitan dengan Allah, tidak jadi sendiri. Tidak ada sendiri. Semuanya ada itu dengan yang menjadikan dia, itu Allah SWT. Okey macam tu. Barulah dia main timbul rendah diri. Timbul tak ada apa. Macam tu Diubah hati kita. Hati tak yakin. Hati duk rasa aku. Rasa aku ni risau buat ni tak kena, jadi macam mana ni. Aku nak kahwin sekali, lepas kahwin macam mana ni? Aku pun susah nak kahwin macam mana ni nanti. Ni macam mana aku nak pergi buat kerja di sana, nak pergi duduk di sana, kena pindah lah, nak duduk sana nanti kawan tak ada. Murabbi senang engkau pergi, engkau sibuk dengan Tuhan sudah. Tuhan nak semua, jangan duk fikir lebih-lebih. Awak Allah bodoh ke? Sampai kita duk fikir tu. Tuhan bodoh ke? Aku nak pergi macam mana? Nanti nak kahwin nanti macam mana anak aku ni? Tuhan bodoh ke? Tu bahasa dah senang. Tuhan tak erti lah. Itu. Okay, aku kahwin nanti macam mana, nanti bini aku nak urus, nanti anak dapat kerja, nanti pun kerja ni pun cukup-cukup ni apa semua. Tuhan tak bodoh. Okey Jadi insya-Allah Allah tahulah, dia abang dia mengetahui, dia alim, dia menyusun dengan sunnah yang terbaik, dialah memberi rezeki. Dia kata jangan bunuh anak-anak kamu, aku bagi rezeki kat depa, kat engkau pun bagi rezeki, jangan takut kefakiran. Dia abang tu. Okey nanti aku nak pergi tu macam mana ni, tak ada orang mai tolong apa semua lagi, macam mana aku pindah duduk di KL, nanti siapa aku tak kenal. Allah bodoh kan? Dia tak erti kan nak urusan kita. Kita yang bodoh. Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha hebat. Maka pilah dengan tawakal pada dia, pilah dengan bergantung kat dia, bukan kat diri. Aku tu bismillah pi. Itu masalah kita tak kenal dia, itu jadi masalah besar dalam hidup kita ni. Macam tu lah. Aku pergi belajar ni, boleh ke ni aku ni? Faham ke? Boleh dapat ilmu ke? Allah tak boleh bagi ke? Dia tak boleh bagi kita ke? Maksudnya kita nak hati terus dia. Hati terus dia. Tak mau dia pusing sampai jadi bengong tu, tak mau. Terus dia. Dia main nak sambung sikit, Allah dah. Tengok tu guru senang Macam mana ni ustaz kita ni ada masalah? Tak apa Allah dah. Kita tengok macam mana insya-Allah. Relax Sebab dia tahu Tuhan aku maha hebat, Tuhan aku maha agung, Tuhan aku takkan sia-siakan aku. Dia kasih pada orang beriman. Aku umat Nabi Muhammad. Macam tu Kita dah cempara dah. Ustaz tak lebih. Ni kita ni sagi macam mana kalau pergi hujan ni kita tak apa, kita buat dulu. Kita tengok macam mana. Depa pegang sini Allah semua. Kita dah nampak usaha kita jadi nak serabut. Macam tu. Tu yang dia jadi cempara belaka, jadi nak berkelahi apa semua tu sebab Allah kita tak kenal. Kalau kenal Allah, elok tu. Boleh tu. Insya-Allah. Tak apa. Gitu. Tu dia panggil ingat Allah tu tenang. Dah kita tak ingat Allah jadi serabut habis serabut dah. Ni tak boleh, tak gini macam mana. Fikir lebih-lebih apa semua. Tak kenal Allah. Kita buatlah takat kita boleh tu, serahlah, sudah cukup lah. Tak kita buat takat boleh tu pun dia bagi, kena ingat. Jadi kita nak duduk dengan orang alim,
orang berilmu, siapa orang yang boleh tunjuk kita ke Tuhan? Okey ya. Tak mau orang tunjuk. Dia tunjuk kita kat diri dia, atau dia pergi mengangkat diri dia sendiri, atau dia duk pergi bagi kita terhijab pula dengan Tuhan. Tak mau, na'udzubillah. Jauhi akan dia, kata Sayyidina Ali. Berapa banyak orang yang jahil yang telah membinasakan orang alim ketika ia bersahabat dengannya. Orang jahil boleh perosak pula orang alim bila orang alim bersahabat dengan orang jahil. Tak kenal Allah elok dah, guru dah bimbing apa semua. Ingat, serah, selalu bertawakal, bergantung kat dia. Okey ya, apapun pandang baik belakang ni hak dia jadikan ni, ada hikmah. Tiba-tiba duduk kawan-kawan yang lain macamnya, tengok kita pun jadi lain macam. Dia kata, kecuali nur kita kuat, kita belum boleh mempengaruhi balik orang jahil. Tapi kalau nur kita pun tak kuat, kita pun jadi problem balik. Okey ya. Itu. Seseorang itu akan dinilai mengikut tingkatan sahabat yang ia berjalan dengannya. Kita ni pangkat kedudukan kita ikut dengan siapa kita berjalan dengannya, kita bersahabat dengannya. Kita kalau berjalan dengan Tok Guru, pergi mana dengan Tok Guru masuk dalam bilik khas, kita boleh masuk kali. Nampak kemuliaan Allah lagi. Sebab kita bukan Tok Guru pun, kita khidmat lah. Kita mengaji sikit-sikit lah, tu pun tak faham mana pun. Tapi disebabkan berjalan dengan Tok Guru, kita dilihat macam Tok Guru. Nampak? Orang yang berjalan dengan raja boleh masuk dalam istana. Okey ya? Tapi kalau kita berjalan dengan orang yang tidak ada apa-apa kelebihan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah sekadar pangkat kita. Contoh kita berjalan dengan orang jahil, kita duduklah macam orang jahil. Kalau kita bersahabat, dekat, rapat dengan orang alim, walaupun kita tidak alim, kita akan mendapat juga kedudukan orang-orang yang alim. Macam tu. Okey ya, macam tu cerita dia. Ni cerita sahabat. Nak kawan semua orang, nak bersahabat orang alim. Ingat tu. Kawan pergi siapa pun, orang isap gam ke isap dadah, kawan nak kawan-kawan lah. Kan maksudnya kita ada hubungan lah macam tu. Tapi nak rapat, tak. Hari aku isap dadah kali. Macam tu. Kawan depa kawan aku. Depa kawan aku orang kampung aku. Tapi aku nak rapat dengan depa, nak pergi mana dengan depa, apa masalah tanya depa, aku tak mau. Aku nak orang alim. Orang yang duduk dengan dia, tengok muka dia, perkataan dia bawa aku kepada Allah. Bicara dia bicara Allah. Bicara tentang Allah, tak bicara tentang makhluk sangat. Okey ya. Kesibukan dia tu. Kerana depa ni orang yang dia panggil gila Allah, dia panggil. Orang gila Allah cakap pasal Allah, orang gila bola cakap pasal bola, orang gila politik cakap politik, depa gila Allah. Gila Allah semua cakap Allah. Cerita apa nak pergi Allah. Yang itulah bawa kita ke sana. Macam tu Kerana bagi segala sesuatu itu ada ukuran dan keserupaan. Maka begitulah halnya hati yang menyerupai hati yang lain. Ia akan menunjukkan hubungan ketika adanya pertemuan persahabatan. Maka begitulah halnya hati yang menyerupai hati yang lain. Okay, ya? Ia akan menunjukkan hubungan ketika adanya pertemuan persahabatan. Okey. Hati ni dia ada keserupaan, ada menyerupai, dia panggil. Menunjukkan hubungan. Hati kita cenderung nak kena dekat dengan Allah, hati kita nak terikat dengan orang yang ahlillah juga. Nak hidup dengan mereka. Contoh kita duduk dengan Tok Guru yang dia ni semua Allah. Cerita tentang Tuhan, ngajak tentang Tuhan, ajak kita kepada Tuhan. Semua. Tapi hati kita ni bukan nak Tuhan. Kita nak benda-benda lain. Duduk dengan dia. Contohnya lah. Nak barang dia ke. Dia kata Tok Guru ada barang yang hebat-hebat, aku nak barang dia. Nak anak dia ke, kahwin anak. Kita nak benda lain kan, nak Tuhan pun duduk dengan ahli Tuhan tu. Maka hati tak boleh duduk dengan dia, kita nak pergi kau lain. Tengok. Hati ni ada hubungan. Dia boleh, dia ada tarikan dia tu. Macam tu lah. Acak orang cari murabbi, mursyid, dia cari. Apa tujuan cari? Kalau tujuan dia cari, dia nak Allah, nak dekat dengan Allah, dia nak kenal Allah. Dia jumpa orang bicara tentang Tuhan, terus masuk ke hati dia. Dia kata cukup ni. Aku tak mau dah. Aku dah dapat sini, sudah. Okey ya. Seolah-olah dia, bahasa dia mencari Allah. Siapa yang boleh bagi kat dia Allah, mengajaknya tentang Allah. Maksudnya itulah. Dua ni, aku tak dapat Allah dengan dia. Cari. Aku pergi sini, aku tak dapat Allah di sini.
Aku tak dapat Allah di sini. Ada bahasa dia, bahasa hakikat lah. Ya. Duduk dengan seorang guru tu, dia bicara tentang Allah. Allah, dia main tu rasa sedap. Okey ya. Cara dia bawa yang ni aku cari. Sebab apa? Dia memang cari nak dekat dengan Allah. Tapi kalau hati dia bukan ke situ, bicara apalah tentang Allah kan, tentang apa makrifat ke apa, dia tak minat, tak mau. Itu ada orang dia nak cari guru hakikat, dia nak benda yang pelik-pelik. Contohnya pipi tak ada benda pelik yang berlaku kat diri guru hakikat, dia cari lagi, akhirnya dia jumpa bomoh. Dia jumpa orang bomoh yang berdamping dengan jin syaitan, yang boleh buat benda pelik-pelik, makan kacau, makan paku, tikam tak tembus apa semua tak kira lah. Macam tu Okey, jadi masya-Allah kita nak Allah, nak dapat Allah sudah cukup ya. Ulama-ulama, wali-wali Allah, pejang-pejang yang hebat tu, depa ada Allah, kenal Allah maksudnya. Orang kenal Allah, dekat dengan Allah, Allah kasih. Cukuplah tu paling besar. Betul. Walaupun dia tak pandai berlawan bertumbuk, tapi dia kekasih Allah. Siapa boleh sentuh kasih Allah? Allah abangkanlah hadis tu. Siapa menyakiti wali ku, aku perang dengan dia. Dia pergi macam tu ya. Tuhan yang perangi dia tu sebab dia nak sakiti wali dia. Betul Kita Tuhan tak kasih, kita cari benda lain bukan cari Allah. Masuk medan dengan bacaan kita yang banyak-banyak, pun jatuh kita. Apa? Tuhan tak kasih kita. Kalau Allah kasih kita, siapa nak sakiti kita, Allah berperang dengan dia, kuat tak? Kuat lah tu Tok Guru alim pergi jihad, tengok macam mana mereka punya kehebatan dia. Sebab apa? Allah bersama mereka. Maksud Allah bersama, Allah memelihara mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala menghukum semua yang menyakiti mereka. Macam tu. Ya. Macam tu. Tu sebab tu Nabi kata, sahabat tanya, ya Rasulullah, waktu berjihad tu siapa paling utama ketika berjihad? Nabi kata yang paling utama ketika berjihad, pejuang yang paling utama, yang paling banyak ingat Allah ketika berjuang. Nabi kata kasih Tuhan, Allah ingat, maka Allah lah handle. Bila hati kita sudah menyerah pada Allah, Allah handle semua. Tapi bila hati kita tak serah pada Allah, kita nampak kita, Allah tinggalkan kita. Allah tinggalkan kita maksudnya apa? Kita akan susah tanpa bantuan Allah tu maksudnya. Susah tanpa bantuan Allah. Masalah mai tanpa bantuan Allah. Kalau kita Allah ingat apa semualah. Pandang, ingat. Pi saja. Allah yang handle. Macam tu Yang itulah sebenar-benar ilmu ataupun benda-benda yang sebenar yang dibuat oleh para pejuang. Yang tu sebenar, yang tu. Okey barulah depa kalau nak amal ke apa ke sikit sebanyak tu baru jadi. Sebab apa? Allah, semua dia pandang Allah, semua dia ingat Allah, bersama ke Allah. Kita beramai, hati kita nampak aku hebat, aku boleh buat benda hebat. Tak dapat. Kalau dapat jenis khadam syaitan, jin, depa tu bantuan Tuhan lain. Macam orang bersilat, dia rasa tak hebat ilmu dia ni, dia rasa tak macam pendekar dahulu. Dia dengar kata, pendekar dulu kalau tendang pokoknya kumbang, kalau 2 orang 30 orang depan dia sapu semua. Dia nak dapat metode tu bersilat. Jadi tu yang sampai kadang-kadang tu pergi seru masuk Ramadan, diri dia tak boleh pergi dah, dia rasa dia perlukan bantuan lain. Ada masuk jin. Jin masuk yang boleh buat lah. Okey tapi nak mati susah. Batu terhijab dengan Tuhan tak dapat nak apa-apa. Masuklah jin 300 ekor pun, kalau kita Tuhan tak dapat, mengarut saja. Kita nak Allah, betul kan? Kita nak Allah, bukan nak jin. Jin makhluk macam kita juga. Okey kita nak Allah. Kita nak dibantu oleh Allah, kita nak dikasihi oleh Allah, kita nak mengenal Allah. Bukan dibantu oleh jin, dikenal oleh jin beramping aku, jin duk apa? Dia pun makhluk juga. Dia pun tak boleh gerak melainkan Allah gerak dah. Okey kenapa kita meminta dan bergantung sama makhluk lemah. Orang bergantung pada lemah pasti dia lemah. Orang gantung pada yang maha kuat, dia kuat. Siapa boleh kalahkan Allah kalau Allah sama kita? Allah bantu kita. Tak ada apa dia kalahkan kita. Tapi kalau jin boleh dikalahkan lagi. Kalau sana pun jin besar lagi, cabut lah. Ataupun kita duduk dengan orang tu ahli zikir, alim, soleh, wali. Kita nak main dengan dia, lawan dengan dia. Kita rebah, apa?
Dia rohani, kita jin. Jin tu api, rohani tu nur. Mana boleh api lawan cahaya? Tak boleh. Api besar mana pun tetap nampak sebam dan panas. Api besar mana pun kalau kita tengok tak buta mata kita. Betul tak? Api setinggi gunung boleh tengok, api tu. Tengok gunung api. Tapi kalau matahari sakit mata tengok. Itu jauh. Kalau dekat depan mata, cahaya dia macam mana? Ya. Ataupun kita memakai lampu tak apa. Spotlight stadium. Buh api, buh spotlight stadium. Tengok mana kita boleh tengok, mana kita tak boleh tengok. Api buh besar spotlight juga. Buh spotlight sebelah. Buka mata, yang mana kita mampu tengok? Api boleh tengok. Cahaya tengok buta bukan nyata. InsyaAllah Api pergerakan lambat, cahaya pergerakan laju. Ya. Cahaya pergerakan cahaya tu laju. Kita buka tu set tu sampai. Okey ya, macam tu. Macam tu. Okey. Ini tak apalah, jadi itulah kita kena tengok perjalanan kita apa pun nak mendekat diri pada Allah, nak ridha Allah, nak dekat dengan Allah, itu saja. Cukup itu. Allah cukup lah. Takkan kita tak rasa cukup dengan Allah. Kena bagi segala sesuatu itu ada ukurannya, kita ada. Dan orang yang berakhlak mulia. Yang kedua, orang berakhlak mulia, kawan dengan orang yang berakhlak mulia, ada sifat mulia, akhlak baik, adab ada baik. Maka janganlah engkau bersahabat dengan orang yang jahat perangai. Jahat perangai itu jahat, sifat akhlak dia jahat, akhlak buruk. Maki orang, sedar orang, apa semua. Iaitu orang yang tidak dapat mengawal dirinya ketika marah. Orang macam tu kawan lah. Sikit marah, sikit marah. Kawan maksudnya bersahabat lah. Kalau kawan umum boleh bersahabat, terus akan sahabat orang suka marah. Sikit nak pergi hentam ni semua tenang meja apa semua, lepas marah tak apa. Kita nak orang yang sabar, tenang, relax. Dan ketika ia diserang oleh nafsu syahwatnya, nafsu mai terus jadi marah. Tambahlah jin dalam badan, ada nak panas saja. Tak boleh Dan Sayyidina Al-Qamah tu ya, radhiyallahu anhu telah menghimpunkan segala akhlak yang baik itu dalam wasiatnya kepada anaknya. Ketika ia hendak mati, Al-Qamah berkata, wahai anakku, apabila engkau mahu bersahabat dengan seorang, maka buatlah persahabatan dengan orang yang pertama, apabila engkau berkhidmat, membantu kepadanya, maka ia akan memelihara akan dikau. Bila engkau tolong dia, bantu dia, dia jaga engkau, dia tak khianati engkau. Tu kau yang baik. Apabila engkau bersahabat dengannya, maka akan bertambah nilai dirimu. Bila kita sahabatlah dengan orang yang bila kita bersahabat dengan dia, makin tinggi nilai kita, makin kita dimuliakan oleh Allah atau sesama hamba Allah. Contoh kita duduk dengan tok guru lah. Pengalaman saya duduk dengan tok guru lah yang paling kita kena bersahabat. Orang alim, tok guru lah yang paling kita kena bersahabat. Mereka lah ada ciri-ciri ni biasanya. Atau kawan-kawan kita yang dia ini ikut jalan para guru, tok guru, boleh. Mereka boleh. Kita pergi mana-mana, orang tanya kita, main dengan siapa? Saya main dengan ustaz saya. Terus orang, oh ya kau, masya-Allah, masuk. Nilai diri tu kerana sahabat kita sahabat dia. Hak kita damping tu tok guru. Ya. Yang ketiga, tu siapa dapat tu peganglah betul-betul. Bukan senang tu nak dapatkan semua, Tuhan Allah pilih. Bukan semua orang Allah pilih. Yang ketiga, apabila engkau ditimpa kesusahan, ia akan turut sama menanggung kesusahanmu. Cari kawan macam ni. Kalau kita susah, dia pun susah. Dia bantu kita. Saya tengok tok guru sifat dia pun macam tu. Nak murid susah, nak murid tak sihat, anak murid tu dia risau sekali, dia doa tak henti. Dia tengok anak murid tak main mengaji, dia kesian. Kalau kita ni doa dah kan, kalau kita tak main mengaji, kita lupa dia terus. Kita tak sahabat, bukan sahabat baik. Tapi siapa ada doa dekat anak murid tak main mengaji, jadi mampu, jadi melelong kat lain. Mengaji betul dia melelong kat lain. Tok guru tu, kawan-kawan sepengajian tak doa dah, meningkuk pirang.
Tok Guru tu ya Allah, dia tu waktu main mengaji dia nampak baru ni dia pikuk leng pula dah. Ya Allah, Engkau mengetahuilah, aku tak tahu apa hikmah Engkau buat gitu. Engkau selamatkanlah dia, jagalah dia apa semua. Ya, Tok Guru. Okey Tok Guru ni dia tak pernah tinggal anak murid dia, walaupun anak murid dia tinggal dia. Dia peringat sampai akhirat tu. Daripada doa tu penting ada hubungan Tok Guru. Sampai akhirat tu, kita akhirat nanti susah mana, dia mai tau. Allah bagi izin syafaat pada para ulama, cari tu siapa bisa mengaji dia, cari siapa bisa tolong dia, cari siapa bisa makan dengan dia, cari siapa bisa bawa kereta dia, cari siapa bisa bawa kitab dia, tuang ayam dia cari semua. Itulah Tok Guru. Okey itulah orang alim. Tak pernah tinggal anak murid. Betul kasih yang depa pada orang yang belajar dengan depa, kasih semua. Yang keempat, apabila engkau menolong akan dia, nescaya ia akan membalas kebaikanmu. Tolong dia, dia balas dengan kebaikan. Tak ada kita tolong dia hari ni, nanti dia kutuk kita balik. Tak ada. Siapa yang kita buat macam-macam dia tak kutuk kita? Tok Guru yang saya tengok. Orang alim. Ustaz-ustaz yang soleh lah, yang mengenai Tuhan. Dia tak kata alik, baik lah. Hak dia kata tu betul lah. Dia kata, tak apalah, elok lah tu. Itu Yang kelima, apabila ia melihat akan kebaikan daripadamu, nescaya mengingati ia akan dia. Bila dia tengok kita buat kebaikan, dia selalu sebut kebaikan kita. Cari kawan macam tu, sahabat aku tu. Oh dia tu biasa tolong aku tu. Dia tu dulu aku susah, dia depan bantu aku. Ni sahabat baik. Okay, yang terakhir, yang keenam lewat dah. Apabila ia melihat pada dirimu dan kejahatan, ini penting, nescaya menutup ia akan dia. Sahabat baik ini sahabat yang kita kena bersahabat dengan dia. Bila seorang yang bila dia tengok kita buat benda jahat, buat benda aib, tak elok, dia tak pergi cerita ke orang. Dia cakap nasihat kita tu, ada doa kita. Dia Tok Guru ada cerita tu, orang alim. Tok Guru ni anak murid ni 1,000,001 masalah anak murid dalam poket dia. Tapi ada dia cerita dekat orang. Ada. Depa paling setia dengan kita. Itu pengalaman saya lah, sahabat dengan guru ni. Tak ada cerita. Orang tak tahu buruk kita. Tapi kadang syaitan bisik kita. Syaitan tak mau bagi kita pergi mengaji dengan guru tu, sebab guru tu bawa pada Tuhan. Syaitan nak bawa kita kepada neraka. Saya sebut dalam Al-Quran, syaitan main bisik. Syaitan kata apa? Tapi yang ngaji dengan ustaz tu, hantar ustaz tu ngumpang belakang, dia cerita kat orang lain, kat anak murid yang lain pasal buruk orang. Kan dia tahu buruk orang kan. Syaitan kadang dia bisik tu. Hati-hati. Kita sudah bersangka buruk kepada guru kita. Awak guru tak ada kerja ke? Dia cerita buruk kita, buang masa bahkan dosa pula, kotor lagi diri. Apa-apa. Okey Syaitan dia kata tu. Kita tengok buruk cerita apa semua. Jaga untuk guru tu jangan dipakai sangat tu. Itu lidah dua tu. Okey. InsyaAllah syaitan kacau. Syaitan kacau. Okey Yang kelima, apabila ia melihat akan kebaikan daripadamu, saya mengingati akan dia. Okey. Bila dia tahu buruk jahat kita, dia tak cerita, dia tutup. Kecuali jahat kita, buruk kita boleh rosakkan orang lain. Tu dia cerita. Tu jadi wajib balik. Dia kata, tu jangan ikut tu. Orang tu buat tu jangan ikut. Tu dia tu bahaya tu. Dia boleh bawa kita ke kesesatan tu. Contoh. Yang tu hampa hati. Yang tu lain lah. Yang tu dia panggil orang yang boleh menghancurkan. Itu lain. Tapi setengah-setengah dia nak buka cerita tentang buruk kita, aib kita, apa dosa kita buat, dia tahulah Tuhan buka kat dia, tak ada. Dia pun malu nak buka buruk orang, sebab itu aurat orang. Buruk orang tu aurat orang. Guru ni Allah buka orang hijab dia duduk depan kita, dia tahu. Tak mau buka. Sebab apa? Aurat dia, aku malu tengok. Aku bukan cari benda tu, tapi aku syukurlah Allah tunjuk tu sebagai aku nak nasihat. Bawa dia kepada Allah, dan aku sangka baik mereka ni kotor, tapi kalau mereka bertaubat mesti dekat dengan Tuhan. Itu kita ada apa main ni, aku tengok muka ni tengok mata ni tengok benda tak elok banyak lain set banyak tengok benda tak elok entau kan. Tengok mulut depan aku cakap elok, belakang nak gumpat orang cakap benda tak elok banyak maki pun tak tinggal lagi. Tahu tengok depan aku ini bagus ngamak cakap dengan ayah cakap lebih kurang kat rumah. Dia tahu. Tapi kenapa dia tak sebut terus kita? Aurat kita yang tu. Tapi dia akan ada masa dia akan beri nasihat, dia doa kita supaya kita jadi elok. Okey macam tu.
Butau tu. Okey ya. Nampak kaki rasik. Yang ke-7 ayat sama. Sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Amat jadi. Allahumma jalla Amat jadi. Subhanallah jalla wa ala. Alhamdulillah. Habis dah.